Kadang-kadang, satu ayat pendek saja dah cukup buat ramai mula berfikir macam-macam. Itulah yang berlaku bila Mimi Lana dan suaminya, Shaqiq Kyle, kembali jadi perhatian. Semua bermula dengan satu perkongsian di Threads. Beberapa gambar, mereka berdua hadir ke acara jenama mewah. Nampak elegan, nampak klasi. Segalanya biasa, sampai orang perasan satu benda. Caption: Mum and Dad at Hermes The Summer 2026 Men's Collection. Ayat yang ringkas, tapi cukup untuk buat ramai tertanya-tanya. Mum and Dad? Sekadar gurauan? Atau ada sesuatu yang cuba disampaikan? Dari situ, ruangan komen mula penuh dengan andaian. Ada yang tumpang gembira. Ada yang mula mendoakan. Ada juga yang terus buat spekulasi. Mungkin mereka bakal menimang cahaya mata. Tapi setakat ini, tiada apa-apa pengesahan. Tiada penjelasan. Hanya satu caption yang mencetuskan pelbagai tafsiran. Untuk rekod, pasangan ini baru saja mendirikan rumah tangga pada 14 Februari 2025. Dan sejak itu, setiap perkongsian mereka sering jadi perhatian. Kadang-kadang, dalam dunia media sosial, satu perkataan pun boleh jadi hint bagi ramai orang. Tapi hakikatnya, hanya mereka saja yang tahu maksud sebenar. Pada pandangan kau, ini sekadar gurauan biasa atau memang ada sesuatu yang cuba disampaikan secara halus? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.